Okey, Tuan Sri Mailun. Yes, Azim. Ini ada orang tanya, boleh ke saya gabung nama dengan pasangan untuk memohon personal loan? Okey ya. Untuk pinjaman peribadi, menggabungkan nama boleh atau tidak? Jawapannya mungkin boleh. Tetapi setengah bank hanya menjadikan pasangan anda tu sebagai backup untuk tingkatkan anda punya DSR, tetapi kalau ianya adalah pinjaman perumahan, lebih jelas boleh, tetapi dengan syarat pasangan anda mestilah pasangan yang berpendapatan dan sudah bekerja lebih daripada 3 bulan ataupun 6 bulan. Okey. Saya faham ada pelanggan-pelanggan yang DSR-nya sudah burst tetapi dia nak combine DSR-nya dengan pasangan supaya dia dapat mohon pinjaman dan pendapatannya lebih besar, boleh dapat rate yang lebih bagus. Okey Azim, jelas? Jelas. Jawapannya tadi ada bank yang boleh, ada, tetapi tengok juga orangnya dah kerja berapa bulan dan pendapatannya mestilah pendapatan yang boleh diterima. Sebagai contoh, dia bekerja tetap dan sudah cukup tempoh masa. Beritahu pesan pelanggan itu, kalau nak lebih detail, dapatkan laporan mypocket.my, RM50 saja laporan mypocket akan memberitahu anggaran keboleh pinjaman untuk membeli rumah, kereta, dana peribadi dan dana perniagaan beserta dengan laporan pelapor kredit dan konsultasi. Okey Azim, jelas? Jelas. Baik, terima kasih.